Baru-baru ini anggota polis maut selepas dikatakan bertembung dengan sebuah lori dari arah bertentangan dekat kilometer 9 Jalan Gemencing Batang Belaka pada jam 7.37 malam. Menurut Ketua Polis Daerah Tampin, Superintendent Amiruddin Sariman berkata, dalam kejadian kira-kira pada jam 7 malam, mangsa dikatakan dalam perjalanan pulang ke Kuala Pilah dari Simpang Renggam, Johor. Katanya mangsa adalah anggota di Balai Polis Tanjung Ipoh, Kuala Pilah dan menunggang motosikal Yamaha Y15ZR. Susulan itu, siasatan mendapati mangsa dalam perjalanan dari Simpang Renggam ke Kuartus Balai Polis Tanjung Ipoh. Difahamkan mangsa yang berusia 33 tahun dikatakan memotong sebuah kenderaan di hadapannya. Oleh itu, ketika mahu memotong, mangsa dikatakan berlanggar dengan sebuah lori jenis Hino yang dipandu oleh seorang lelaki berusia 32 tahun dari arah bertentangan. Tambah Amiruddin, mangsa cedera parah di kepala dan disahkan meninggal dunia di tempat kejadian dan mayat dibawa ke bahagian forensik untuk bedah siasat. Bagaimanapun, orang ramai yang mempunyai maklumat berkenaan kemalangan ini diminta ke Balai Polis Trafik Daerah Tampin atau hubungi Pegawai Penyiasat Inspektor Nurul Afika Aqua Haslan di talian 064412 502 bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Kejadian seperti ini boleh berlaku pada bila-bila masa. Apapun, diharapkan agar semua masyarakat berhati-hati dan menjaga keselamatan diri dan semoga ahli keluarga mangsa tabah kehilangan ahli keluarga tercinta.